Ramai orang excited sewa kereta sebab nampak harga murah. Tapi hujung-hujung harga jadi 2 kali ganda. Jom Aimee share 3 tips untuk korang tak terkena masa sewa kereta nanti. Tips 1, jangan terus percaya harga murah. Kadang-kadang harga dekat website nampak murah tapi ada hidden charge. Charge lewat return, charge pembersihan, charge tambahan kilometer. So, sebelum setuju, tanya siap-siap apa yang termasuk dalam harga tu. Tips kedua, cek kereta betul-betul sebelum jalan. Bila dah pick up kereta, pusing dulu satu round, tengok bahagian luar, tayar, aircon semua okey ke tak. Ambil gambar atau video sebab kalau ada cala lama, at least korang ada bukti kan. Tips ketiga, faham insurans dan deposit. Ramai orang malas baca polisi sewa, padahal insurans tu penting. Kalau insurans dia basic je, aksiden sikit pun kena bayar sendiri. So, pastikan tahu berapa deposit, apa yang cover, apa yang tak. Kalau nak sewa kereta tanpa pening kepala, korang try sewa dekat KL Easycar. Tak payah risau pasal hak jarak. Nak sewa one way pun boleh. Pick up tempat lain, return dekat location lain. Terus je booking dekat website kleasycar.com atau guna apps KL Easycar, guna kod RM RM10 use untuk diskaun RM10.